Hai semua, jom kita buat morning skincare routine menggunakan produk skincare daripada Nuraisa. So first kali kita start dengan cuci muka menggunakan collagen soap seperti dalam video. Kita juga ada pilihan cleanser lain iaitu Hydra Gentle Cleanser. You all boleh pilih cleanser mengikut skin concern masing-masing. Next, kita gunakan toner untuk stabilkan kita punya pH kulit lepas kita cuci muka kita. Fungsi toner ni juga untuk buang lebihan kotoran yang ada lepas kita cuci muka tadi. Next, kita pakai Advanced Repair Serum. Serum ni dia sangat lightweight, cepat meresap dalam you punya skin. Okay, fungsi dia adalah untuk pudahkan parut jerawat, jeragat dan juga kuatkan you punya skin barrier. Last kali kita tutup kita punya morning skincare routine menggunakan sunscreen daripada Nuraisa. Sunscreen Nuraisa ni dia SPF 50 PA++ tau. So dia ada bagus untuk protect you punya skin daripada sinaran UVA dan juga UVB. Dalam masa yang sama, sunscreen ni juga boleh bagi kelembapan yang cukup dekat you punya skin. So itu sahaja kita punya morning skincare routine menggunakan produk-produk daripada Nuraisa.